Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Skuad Harimau Malaya, B19, bakal memulakan cabaran dalam kejuaraan B19 ASEAN 2026 dengan menentang Singapura di Stadium Teladan, Medan, Indonesia, jam 9 malam waktu Malaysia. Perlawanan pembukaan ini bukan sekadar aksi biasa, malah dianggap cukup penting dalam menentukan peluang Malaysia untuk melangkah ke separuh akhir. Ketua Jurulatih Negara, Nafuzi Zain, menegaskan bahawa 3 mata pertama amat diperlukan bagi membina keyakinan pemain dan memberi momentum positif sepanjang kejohanan. Menurut beliau, Malaysia perlu fokus satu perlawanan demi satu perlawanan dan tidak boleh memandang rendah keupayaan mana-mana pasukan. Walaupun Malaysia dilihat mempunyai kelebihan di atas kertas, Nafuzi mengingatkan bahawa Singapura hadir dengan skuad yang berkualiti serta mampu memberikan tentangan sengit. Beliau turut menegaskan bahawa dalam kejohanan peringkat remaja, rekod lampau dan status pasukan pilihan tidak lagi menjadi ukuran kerana setiap pasukan berpotensi mencipta kejutan. Selepas aksi menentang Singapura, Malaysia akan berdepan Brunei pada 5 Jun sebelum menutup saingan kumpulan B menentang Thailand pada 8 Jun. Dua perlawanan itu dijangka menjadi ujian besar buat anak-anak buah Nafuzi dalam usaha merebut tiket ke separuh akhir. Menarik untuk disaksikan sama ada skuad muda negara mampu memulakan kempen dengan langkah kanan atau Singapura bakal mencuri mata berharga pada aksi pembukaan ini. Apa ramalan anda untuk perlawanan Malaysia menentang Singapura? Tulis skor pilihan anda di ruangan komen.